Sayang kecap. Halo. Sama pengantin baru. Semua kali pengantin. Ada lampu. Menantu ni hadiah hangat tau. Terima kasih. Terima kasih. Tanya mana? Tanya. Ungkuat. Tanya. Terima kasih. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, abang Man ni. Masih ada mana? Sekarang dia datang. Pak ni dah ada bau. Sudah. Kau nak ambil apa? Tada. Kita ambil yang untuk jual rumah boleh. Boleh. Okey, kita berikan bagikan saya nama penuh. Hewan. Belum. Baru nak makan. Kalau gigi semuanya berada di ujung jari. Allah. WhatsApp tu. Jadi kita soalan pertama makan kan. Betul. Wah, terima kasih Datuk, terima kasih Datin atas jemputan rezeki ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Datin nak makan? Belum. Assalamualaikum. Alah, Dedi. Ngantuk. Aduh. Masih yang bawa tak? Tasha. Kena senyum apa? Kata dia 3. Kat Ngah lah. Masuk YouTube pula tu. Masuk bilik pengantin. Masuk bilik pengantin. Ada lampu video. Tanya. Alah, tadi dah cantik dah hari. Tanya. Terima kasih. Ada ucapan nak Panda? Untuk anak, untuk menantu ada ucapan tak? Ucapan dah selamat dijabulkan. Dan yang kata menghadapi yang kata kehidupan rumah tangga yang paling penting dengan penuh keimanan. Betul, saling menyokong satu sama lain. Betul Panda. Amin kan. Saya tetap mendoakan InsyaAllah sama-sama. Amin. InsyaAllah. Pada hidup dunia akhirat. Betul Panda, betul. Amin. Ya Baju baru Caca dengan baik. Okey. Sayang kecap. Ucapan untuk pengantin. Sama pengantin baru. Dan semoga bahagia di sana. Okey. Ucapan untuk pengantin. Semoga kekal bahagia bercinta hingga ke syurga. Amin. Dapat bunga. Dapat kerja. Sama pengantin baru. Okey. Berdekatan sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Wah.
ucapan untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Amin. Ucapan untuk pengantin. Ucapan terima kasih pada para tetamu kita yang tak putus-putus. Selamat pengantin baru itu. Sekembar bila, sekembar bila. Sampai yang selamat datang ucapkan InsyaAllah. Malam-malam ucapan untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga kekal abadi hingga ke jannah. Amin. Terima kasih malam. Selamat datang sini berjumpa keluarga. Terima kasih makcik datang. Please apa benda? Mana nak Ami? Dah hilang nak Ami. Apa untuk pengantin je? Semoga Cik Sazwani dengan Cik Faiz kekal jaya. Amin. Semoga panjang umur keluarga rezeki. Itu dia doa daripada seorang Haifah. Amin, amin. Okey, ucapan untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia ke anak cucu dan dirahmati Allah Taala. Itu dia. Doa daripada seorang abang InsyaAllah sama-sama kita doakan. Amin. Okey, selamat pengantin baru kepada dua mempelai. Semoga sentiasa dirahmati Allah. Betul. Amin. Terima kasih. Atia. Cakap selamat pengantin baru. Ya. Ni mau panggil. Apa untuk pengantin? Kepada adik Haji Malik dan Dasima binti Umar. Saya kakak dia mengucapkan selamat dan terima menantu. Semoga jodoh anak-anak kita berkekalan di jannah. Amin. Semoga majlis ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih makcikku. Dia mengucapkan selamat pengantin baru. Anak-anak buah kita. Betul. Saya minta biarlah berkekalan sampai ke jannah. Betul. Itu sajalah yang Betul. Terima kasih makcikku. Jauh. Ucapan sikit. Yang makan tak boleh bagi ucapan. Kan cepat ucapan untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Betul. Terima kasih. Manjang ucapan manjang. Untuk pengantin manjang. Selamat pengantin baru. Terima kasih manjangku. Abang Tono handsome-ku. Ucapan cakap selamat pengantin baru. Ya, thank you. Mak pengantin minta mak cakap ucapan untuk pengantin. Anak pengantin baru. Nak bawa balik, tapi takkan nak balik sekali yang tak ada pergi balik. Besok balik sekali ya. Aku dengar pakai Aisyah. Alah. Dah. Tidak perkara ini ya Allah, mereka berkekalan sehingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan perhimpunan kami ini perhimpunan yang Kau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Kau redai. Untuk minallah walhamdulillahi rabbil alamin. Tingkah salam dibawa ke manis indah, semoga berkah mengikut tujuan. Ada ucapan. Lebah bukan sebarang lebah, lebah salam di pohon kepada puluh, Tasha dan bukan suami. sebarang sembah, sembah berkekalan hingga nafas yang terakhir. Apa saja orang pun ayah dan untuk kepelaminan utama untuk diteruskan dengan ayah dan kita Ramli kita, ayah kita Encik Ramli bin Mahadi bersama ibu ni kita Puan Dasmina binti Omar. Untuk kepelaminan utama silakan untuk salam restu.
Jadi dibayar tuan-tuan. Jadi kita teruskan ke, jadi kita minta pihak ahli keluarga jika ada maklum, makngah kepada mempelai kita Puteri Nur Sabrani Natasha, boleh kepada menang untuk teruskan acara Kejap. Mana kejap. Nak ambil gambar. Boleh lagi. Masuk TikTok, masuk YouTube. Salah satu sampai kita. Kita turun daripada Sinatan dan Paminat untuk terus ke media Santa Paminat. Ini malis fokus kita. Ui, dia pergi pas. Dia pergi pas tak segan. Umur 10 tahun lagi. Dia bawa aircon. Gaya dia abang. Gaya bawa. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, tengok kamera ready. 1, 2, 3. Bila? Ayah tu berdiri dulu, ayah tu. Okey, lem nombor sebelah, jatuh. Jatuh. Pasangan tu. Ada jatuh sendiri ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, semua tunjuk perhatian. Tunjuk perhatian. Muka pandang depan. 1, 2, 3. Okey, rimau sikit. Rimau sikit. Rimau boleh pegang. Okey, berjanji. Mata sikit ni. Okey, family hug sikit. 1, 2. Belum. Okey, belum sikit. 1, 2, 3. Sini sikit. Okey. Jika ada kekurangan daripada pihak kami menjalankan tugasan dan juga amanah. Ucapan terima kasih kepada pihak berumah. Ucapan mewakili sahabat. Panggil rakam. Habis tu jumpa sekala. Lepas tu kalau ya Putih nak pergi mana Nak pergi mana? Nampak tu sebelah sana.